wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita dalam program Duha Jamu Ratu Malaya Pasir Gudang yang berkeudara setiap hari Rabu jam 9 pagi hingga 10 pagi. Dan hari ini 5/11/2025, siri yang ke-56 berkait dengan tanda-tanda kiamat. Siri yang kedua. Kalau pertemuan yang lepas kita telah menceritakan tentang kiamat, kenapa kita perlu mengetahui tanda kiamat dan bagaimana sumber untuk kita mengetahui bahawa ini benar-benar tanda kiamat. Yang kita dah sebut sumbernya mesti daripada Quran dan sunnah Nabi SAW. Bukan sumbernya daripada mimpi, daripada khayalan, daripada cerita-cerita pelik yang didengar. Kan ia mesti daripada apa yang Rasulullah kata, tanda kiamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ini tanda kiamat ataupun disebut oleh Allah Taala ini tanda kiamat. Maka pembicaraan kita tentang tanda kiamat ini penting. Pertama, kita dah sebut supaya kita bersedia sebagai galakan untuk memperbanyakkan amal soleh dan untuk mengelakkan kekeliruan kerana orang akan manipulate isu tanda kiamat pada semua perkara. Maka kita dapat gambaran yang sebenar. Dan kerana sifat kita sentiasa ingin mengetahui apa yang menjadi teka-teki dalam kehidupan kita. Kita memang nak istiksyaf, nak tahu apa yang depan. Apa yang berlaku di hadapan kita. Maka ini bukan ramalan dan ini bukan teka-teki dan ini bukannya kita sebut sebagai takhmin atau guessing, tapi ini ialah hakikat yang akan dilihat oleh orang-orang yang punya mata hati dan mata akal. Baik, kita akan bicarakan, kita tahu bahawa tanda kiamat ada dua. Satu tanda kecil dan satu tanda besar yang kita bahaskan minggu lepas. Dan tanda kecil juga ada dua jenis. Yang pertama yang telah berlaku. Dan yang kedua ialah yang belum berlaku. Baik, yang telah berlaku pula terbagi pada dua. Yang telah berlaku non-stop. Dan yang telah berlaku dan berterusan. Sehingga hari ini. Kalau kita perhatikan secara nas bahawa kita dah sebut tanda-tanda kiamat yang besar itu ada 10. Sebab disebut oleh Nabi SAW. Adapun tanda-tanda kiamat yang kecil begitu banyak. Dalam susunan kita ada 131 tanda kiamat kecil. Di mana tanda kiamat kecil ini bermula dengan kelahiran Nabi SAW. Ini tanda kiamat. Dan berakhir dengan kewujudan zahirnya Imam Mahdi. Kerana selepas zahirnya Imam Mahdi, maka bermula siri-siri tanda besar. Kerana selepas itu akan keluarnya Dajjal. Dan selepas itu akan turunnya Nabi Isa. Dan selepas itu akan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Dan selepas itu akan keluarnya Dabbah. Kemudian akan keluarnya, kita sebut sebagai Ad-Dukhan, asap yang memenuhi seluruh dunia. Diikuti dengan Ad-Dabbah, diikuti dengan keluarnya matahari di sebelah. Diikuti dengan gempa yang akan berlaku di timur, di barat, di sebelah tanah Arab. Kemudian matahari keluar sebelah barat. Dan diikuti dengan api yang keluar daripada Yaman yang menghalau manusia kepada mahsyar. Sebelum berlaku gegak gempita kiamat yang luar biasa. Itu tanda besar yang disebut oleh Nabi SAW. Yang kita taklah sebut secara turutan yang sebenar. Nanti dalam pertemuan kita akan datang, kita akan sebut turutan yang sebenar. Itu kerana selepas keluar matahari, sebelah barat akan keluar binatang yang berkata-kata. Setelah keluar binatang yang berkata-kata, maka akan berlaku siri-siri yang berikutnya termasuk gempa-gempa yang berlaku. Baik, pada pagi ini, pada siri yang kedua, kerana ini memang satu tajuk yang panjang. Sebab tujuan saya menjelaskan ini bagi memberi pencerahan. Sebab ini saya selalu dengar dalam TikTok, saya selalu dengar dalam YouTube dan sebagainya. Banyak orang yang jahil tentang tanda-tanda kiamat yang sebenar. Dan mereka selalu memanipulasikan tanda-tanda kiamat dengan cara-cara yang salah. Manipulate. Jadi kita sebagai orang yang diajar sentiasa berada dalam ilmu. Supaya kita bertindak bukan dengan emosi, dengan ilmu. Baik, kita nak sentuh tentang pada pagi ini, secara kesempatan, 10 tanda kecil kiamat. Yang telah pun berlaku. Sebagai satu daripada kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai satu daripada kebenaran wahyu Allah yang menyebut tentang kiamat ini. Kerana kalau kita lihat Al-Quran, dia membahaskan 4 dasar penting. Yang pertama tentang ketauhidan, yang kedua tentang kerasulan, yang ketiga tentang kiamat, yang kebangkitan semula. Yang keempat tentang qada dan qadar. Ini madhab
ataupun kita katakan fokus utama Al-Quran dalam pembicaraannya. Daripada awal surah Al-Fatihah sehingga akhir surah An-Nas, daripada surah pertama sehingga surah 114, juzuk pertama sampai juzuk ke-30, membahaskan 4 usul penting ini. Wa imma tentang ketuhanan, kekuasaan Allah, keesaannya, tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Wa imma tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW yang berkait dengan benarnya mukjizat Rasulullah, benarnya baginda SAW, dan ataupun yang berkait tentang ma'ad, tentang kebangkitan semula manusia atau hari akhirat. Maka ia diikuti dengan dimulakan dengan tanda-tanda kiamat sehingga hari kebangkitan. Dan keempat tentang qada dan qadar. Baik, pada pagi ini dengan izin Allah kita akan sentuh 10. Sebab kita dah sebut pada tuan-tuan sekalian, bila kita nak impun semua tanda-tanda kiamat kecil ini, kita ada 131. Maka hari ini sebagai mukadimah kita sebut 10. Ini tanda kiamat yang sudah berlaku. Dan dia sudah berlaku dan sebahagiannya dah berhenti, sebahagiannya berterusan. Baik, yang pertama, saya sebut dulu secara umum tentang 10 tanda kiamat. Pertama ialah kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebut bi'tsatun nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah mengutuskan Rasulullah SAW, itu tanda kiamat. Yang kedua ialah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kewafatan baginda, ia memberi maksud tanda kiamat. Dan yang ketiga ialah terbelahnya bulan sebagai satu mukjizat baginda SAW yang terbesar selepas Al-Quranul Karim. Terbelah bulan. Ini dipanggil alam falaki, alam angkasa lepas. Dan yang keempat, tamatnya zaman sahabat Rasulullah SAW. Ini sahabat-sahabat yang pernah melihat Rasulullah, mendampingi baginda SAW, semua dah tamat zaman mereka. Yang tinggal cuma kubur-kubur mereka. Dan yang kelima ialah pembukaan Baitul Maqdis. Dan kita tahu Baitul Maqdis ini dibuka beberapa kali. Ia bermula dengan pembukaannya pada zaman Nabi. Berlaku permulaannya selepas kewafatan Nabi SAW pada zaman Umar Khattab. Dan yang keenam, tentang kematian beramai-ramai. Akan di antara tanda kiamat yang tidak berlaku zaman Nabi SAW. Tapi Rasul kata akan berlaku pada umatku. Iaitu kematian ramai-ramai. Yang dikenali sebagai wabak. Yang juga kita akan huraikan. Dan yang ketujuh, fitnah yang pelbagai. Dan yang kelapan, tentang qanawatu al-fadaiyah, saluran satelit. Dengan wujudnya parabola, dengan wujudnya saluran-saluran yang kita sebut sebagai qanawatu fadaiyah, saluran satelit, termasuk Netflix, termasuk saluran-saluran yang hari ini masuk setiap rumah sebagai satu tanda kiamat. Dan kita akan baca hadis Nabi SAW tentang hal itu. Dan yang kesembilan tentang peperangan Siffin. Peperangan yang berlaku antara dua umat Islam. Yang seruan mereka sama. Semuanya orang Islam, berbalah. Yang berlaku pada tahun 37 Hijriah. Antara Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang ke-10 tentang wujudnya golongan Khawarij. Baik, ini 10 perkara yang kita akan jelaskan satu persatu. Bukanlah secara detail, tetapi insya-Allah kita akan huraikan secara sahlun mubassat, mudah dan secara sederhana. Yang kita katakan yashfi akan memberi suatu pencerahan yang cukup. Memberi pencerahan yang cukup, memberi maklumat yang berguna. Baik, perkara pertama, bila Nabi SAW menyatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad katanya, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi usbu'aihi hakadha al-wusta wallati taliha al-ibham bu'istu was-sa'ah kahatain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bu'istu fi nasami as-sa'ah. Wa qala Qurtubi awwaluha an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu an-nabiyyu akhiru az-zaman wa qad bu'itha laysa bainahu wa bainal qiyamati an-nabiyyu. Rasulullah SAW mengangkat dua jari baginda. Iaitu Nabi angkat hakaza al-wusta wallati talil ibham. Baik, ini dipanggil wusta, jari tengah. Wallati talil ibham dan jari telunjuk. Rasulullah buat macam ni. Sebab macam ni Rasulullah kata, aku dibangkitkan seumpama ini. Aku dibangkitkan dan kiamat seperti ini. Maksudnya ini Nabi SAW dibangkitkan dan ini kiamat. Ini jarak dia. Perkiraannya. Begitu hampir. Contoh antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ia antara jari yang kita katakan hampir berdekatan panjangnya. Berdekatan. Cuma membezakannya mungkin satu kuku je. Untuk menunjukkan daripada bumi ini wujud. Daripada hujung jari ini. Sampailah kebangkitan Nabi SAW.
Dan usia dunia daripada jari tengah ini sampai ke hujungnya. Inilah jarak yang masih tinggal. Banyak ni je. Banyak ni je. Tuan-tuan, terlalu sedikit waktunya. Dan ia sedikit bertambah dengan beberapa faktor seperti cepatnya masa berlalu. Seperti sibuknya kita dengan urusan-urusan. Sehingga kita tidak sedar bagaimana masa itu bergerak dengan begitu pantas. Dan hadis yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bu'istu fi nasamis sa'ah." Aku dibangkitkan pada permulaan angin kiamat. Tadi kita sebut nasam, itu satu sebelum datang angin ribut kuat, dia datang angin-angin yang sepoi-sepoi bahasa. Orang panggil nasam. Aku adalah mukaddimah angin kencang itu. Jadi hampir ke berlakunya kiamat. Kata Imam Al-Qurtubi, kenapa Rasulullah SAW dianggap kebangkitan baginda itu sebagai awal kiamat? Kerana selepas baginda SAW tidak akan ada lagi Nabi. Maka jelas. Kata kita tak akan keliru lagi kalau ada orang mengaku dia Nabi. Sehebat mana pun dia. Mengaku dia Rasul. Seluar biasa mana pun dia. Kan Rasulullah dah full stop. Baginda SAW ialah akhir Nabi. Itu tanda pertama. Dan ia telah pun berlaku. Nabi SAW telah diutuskan. Nabi lahir pada 570 Masihi, pada tahun gajah, pada bulan April. Ataupun pada 20 April tahun gajah. Dan baginda SAW telah mendapat kenabian pada tahun 610 Masihi, pada bulan Ramadan. Pada usia awam 40 ataupun 40 tahun. Artinya pada usia Nabi umur 40. Kemudian Rasul berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian berhijrah ke Madinah dan tetap di sana selama 10 tahun. Maka genaplah seluruh perjuangan baginda SAW 63 tahun. Dan Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Selepas pulang menunaikan ibadat Hajjatul Wada' pada akhir tahun ke-10. Sebab kita haji ni kan akhir bulan Zulhijjah. Kemudian masuk awal bulan tahun ke-11 pada bulan Rabiul Awal. 12 bulan awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Artinya ini cerita tentang kebangkitan Nabi SAW. Baik. Tanda yang kedua, tanda kiamat, ialah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan sendiri dalam hadis, Nabi kata selepas Nabi pulang daripada perang Tabuk. Ini berlaku apabila Auf bin Malik menceritakan, aku mendatangi Rasulullah dalam perang Tabuk dan Nabi sedang beradang kemah daripada kulit. Lalu bila aku bertemu dengan Rasulullah, kata Auf bin Malik, Rasulullah berkata kepadaku, "U'dud sittan baina yaday as-sa'ah." Bilanglah, hitunglah 6 perkara yang akan berlaku sebelum kiamat. Maka Rasulullah SAW menyebut, yang pertama, mauti, kematianku. Tetapi perang Tabuk berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Sebab Nabi SAW mendapat khabar ancaman Rom pada wilayah Islam. Dan juga sebagai membalas dendam apa yang berlaku dalam perang Yarmouk sebelum ini, yang menyaksikan orang Islam menentang Rom, yang menyebabkan kewafatan atau kesyahidan Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah dan sejumlah sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Rasul menganggap perang Tabuk ini sebagai misi balas dendam kepada Rom. Kerana sebelum ini bala tentera Islam dipimpin oleh anak angkat Rasulullah, Zaid bin Harithah. Kali ini Rasulullah sendiri yang memimpin perang Tabuk, perang besar yang diikuti oleh 30,000 orang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perang Tabuk, Nabi dah ingatkan sahabat, antara tanda kiamat aku mati. Berarti Nabi dah beritahu dia akan mati, baginda akan mati. Bagi menjawab segala persoalan bahawa sehebat mana pun manusia, kematian adalah salah satu sunnatullah yang kita tak boleh lari. Sedih macam mana, tak terima macam mana, kalau kematian ini boleh berlaku pada baginda SAW, makhluk Allah yang paling disayangi, sementara yang lain-lain. Sebab itu bersedihlah kita dalam menghadapi kematian dengan amal soleh. Dan bersedihlah kita menerima berita-berita kematian orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kenali. Kan inilah sunnatullah. Maka tidak boleh kita katakan menolaknya. Dan tangisan kita tidak boleh membangunkan kembali. Tidak boleh membangunkan kembali orang-orang yang sudah mati. Tidak boleh menghidupkan. Maka terima supaya kita dapat pahala. Baik, bila Rasulullah SAW menyebut di antara tanda-tanda kiamat itu ialah kematian. Bahkan
musibah paling besar sebenarnya menimpa umat Islam. Bukan menimpa manusia seluruhnya, ialah kewafatan Nabi SAW. Kenapa terputusnya wahyu dan terputusnya kenabian? Itulah musibah. Sudah hilang hubungan antara langit dengan bumi. Dan itu menyebabkan Ummu Aiman bila Rasulullah wafat, dia menangis. Lalu datang Bakar dan Umar bertanya, kenapa menangis wahai Ummu Aiman? Ummu Aiman ni ialah ibu angkat Nabi SAW, yang merupakan pembantu kepada Aminah binti Wahab. Waktu kecil lagi, Ummu Aiman jaga Nabi SAW. Maka kata Ummu Aiman, kerana terputus berita daripada langit, kerana itu aku menangis. Ini musibah besar. Sebab itu kata Nabi SAW, siapa yang ditimpa musibah, maka ingatlah musibah kematianku. Kerana musibah kita kecil, mati kita cuma mati seorang lelaki. Atau seorang mati seekor semut. Tak ada nilainya. Atau tidak ada nilai yang besar. Tetapi kewafatan Rasulullah nilainya besar. Pada manusia sejagat. Kepada makhluk Allah semuanya. Termasuk alam langit. Bukan sekadar alam dunia. Yang ketiga, antara tanda-tanda kiamat yang telah pun berlaku, insyiqaqul qamar, bulan terbelah. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hampirlah kiamat dengan terbelahnya bulan. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika mana mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu, mereka tetap berpaling dan mereka berkata ini sihir yang berterusan. Ada ceritanya pada zaman Nabi SAW, hadis yang mutawatir, apabila musyrikin Mekah berkata kepada Nabi SAW, meminta kepada Rasulullah tanda mukjizat yang membuktikan kenabian. Dan mereka minta bulan tu terbelah. Maka Nabi SAW solat 2 rakaat dan berdoa pada Allah, akhirnya bulan pun terbelah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimina, idzan falaqal qamar falqatain, fakanat farqatun wara'al jabal wa falqatun dunahu, faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu." Kata Abdullah bin Mas'ud yang memeluk Islam awal, kalangan yang awal memeluk Islam. Ketika itu Rasul berada di Mina. Nabi menyeru orang-orang kafir masuk Islam. Lalu kata mereka, tunjukkan kami mukjizat. Belahkan bulan pada kami. Lalu Rasul pun berdoa kepada Allah sesudah salat. Maka bulan pun terbelah. Satu belahan berada di belakang bukit. Bukit Sabir di Mina. Satu lagi berada di depan. Untuk menunjukkan mukjizat baginda SAW. Dan Nabi berkata, ishhadu, saksikan sekarang. Dan riwayat yang lain daripada Ibn Abbas, radhiyallahu ta'ala anhuma katanya, berkumpul orang musyrikin mengelilingi baginda SAW berkata, in kunta sadiqan, kalau kamu betul Nabi dan Rasul, fashukka lana al-qamar, maka belahkan bagi kami bulan firqatain, dengan 2 belahan. Kalau betul, kata musyrikin Mekah, syaqq lana al-qamar, pecahkan bulan menjadi 2, nisfan ala Abi Qubais, iaitu separuh atas gunung Abi Qubais dan separuh ala Qa'an atau kawasan yang kami nampak. Lalu Nabi SAW pun berdoa kepada Allah, maka berlaku apa yang tersebut. Tadi kita betulkan bahawa bulan tadi saya sebut berlaku di kawasan Mina. Satu di belakang Jabal Thubayt, bukan. Di belakang, satu berada di belakang Jabal Abi Qubais. Di mana kalau kita lihat secara peta, dia ada 2 gunung, satu panggil Jabal Abi Qubais, satu dipanggil Jabal Qa'an. Qa'an ni juga satu bukit. Yang mana Rasulullah berada di tengah. Musyrikin Mekah juga berada di tengah. Lalu biar sana sebelah satu, sana sebelah satu. Sebab kalau dekat-dekat tu macam pengeliruan penglihatan. Ini memang yang satu belah sini, satu belah sini. Maka berpisah yang mustahil, ia bentuk sihir. Ia bukan pengkelabuan mata, tapi ia hakikat yang dilihat. Bukan dilihat oleh orang-orang lain yang dalam perjalanan mereka nak, kenapa bulan sebelah hari ni? Kalau sihir, dia akan dilihat pada orang kelompok tertentu, bukan semua orang. Dan dia akan berdekatan, dia tak belah jauh-jauh. Ni 2. Maka Allah mengingatkan bahawa dengan terbelahnya bulan, berarti hampirnya kiamat. Kerana bulan ni tuan-tuan penanda masa dan waktu. Benda kalau pecah, kalau terbelah, maka dia tak akan lagi, umpama kita sebut kereta potong lah. Tuan-tuan kadang-kadang tuan-tuan beli kereta potong. Kereta potong ni anytime boleh terbelah 2. Dia langgar bumper je, atau dia langgar apa ni kita sebut bumper jalan tu,
Terontak terbelah dulu. Kenapa? Dia pernah crack sebelum ni. Bulang ni dah crack, dah terbelah. Maka masa ni sudah pun mula berubah. Hampir kiamatnya mula pasti. Maka ini di antara tanda kiamat. InsyaAllah kita bagi ruang untuk sedikit elang penaja sebelum kita bahaskan lagi tentang tanda yang berikutnya, itu tanda keempat. Dan Assalamualaikum. Video ini khas kepada pengguna Giant Holistic Johor dan juga Singapura. Ya, produk Bonda Rosita tu tahu. Tahu tak sekarang dekat Pasir Gudang ada stokis Giant Holistic Johor. Yes, yang original dan confirm sah. Anda boleh dapatkan terus produk keluaran JRM dan juga boleh datang walk-in sendiri dekat kita punya stokis tau. Kami ada stok yang lengkap dan juga customer service kami yang tetap mesra pelanggan. Kami juga cover seluruh Johor. So boleh dapatkan di pengedar kami yang sah. Antara yang laku keras ialah Skin Zen, Mega Ratu, Kopi Ratu, dan ada Putih Telaga Dara. Dan last sekali, paling favourite ramai kita ada di Margo juga. Nak beli produk JRM yang original, selamat dan juga berkesan, boleh datang terus ke stokis kami iaitu di Jalan Rambai 11, Kota Masai, Pasir Gudang. JRM Holistic, sihat dan cergas melewati usia. Bye dan Assalamualaikum. Kembali kita kepada tanda-tanda kiamat siri yang kedua yang telah pun berlaku. Kita dah sebut tadi 3, kebangkitan Nabi SAW, kewafatan Rasulullah, terbelahnya bulan. Kita masuk ke 4. Di antara tanda kecil kiamat dah berlaku ialah wafatnya seluruh para sahabat. Jadi tak perlu lagi kita percaya orang kata, oh ini ada lagi sahabat Nabi yang masih panjang umur dia. Ini masih ada. Kadang-kadang mereka pun twist. Ini sahabat ni ialah jin. Jin ni sahabat Nabi. Kadang-kadang mereka kata ini pokok ni sahabat Nabi. Yang masih hidup. Pertama kita kena jelas, sahabat Rasulullah ialah kalangan orang yang bertemu dengan Rasulullah pada zaman Nabi hidup. Beriman dengan dia dan wafat. Dan antara tanda kiamat, sahabat Nabi dah tak ada. Dan ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari. Bahawa Rasulullah bersabda, An-nujum amanatun lis-sama' fa'iza zahabatin nujum atas sama' ma tu'adu wa ana amanatun li ashabi fa'iza zahabtu atas ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa'iza zahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kata Nabi SAW, bintang-bintang adalah penanda-penanda langit. Bila hilang segala bintang, akan berlaku sesuatu yang dijanjikan. Aku ialah penanda kepada sahabatku. Amanah kepada sahabatku. Bila aku hilang, aku wafat, maka akan berlaku sesuatu pada sahabatku. Sahabatku ialah amanah penjaga kepada umatku. Dan bila sahabatku sudah wafat, maka berlakulah apa yang dijanjikan kepada umatku. Apa dia? Kiamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa bukan sekadar sahabat Rasulullah SAW yang akan wafat, yang merupakan orang yang paling soleh. Kelompok generasi yang paling soleh. Generasi yang terbaik yang Nabi kata khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun-kurunku. Bukan kata ulama, semua di antara tanda-tanda kiamat orang-orang soleh ini akan mati cepat. Maka Allah Ta'ala akan ambil satu persatu orang soleh. Sehingga kiamat bila berlaku, dia cuma berlaku pada orang jahat. Maka kematian orang soleh juga adalah tanda kiamat. Diambil kebaikan daripada dunia ini. Dan yang kelima ialah pembukaan Baitul Maqdis. Kita tahu Baitul Maqdis salah satu daripada kiblat awal umat Islam. Di kiblat pertama Masjidil Haram. Yang kedua ialah Baitul Maqdis. Kemudian dipulangkan kembali kiblat kepada Baitullahil Haram. Pertama-tama Nabi Adam menghadap bukan Baitul Maqdis. Ia adalah Baitullahil Haram, Mekah. Kita dah sebut dalam penafsiran surah Al-A'raf tentang sejarah Mekah. Di mana kita membahaskan tentang kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mekah ni dah ada lama. Cuma zaman Nabi Ibrahim ia dibangunkan kembali sesudah ditinggalkan. Maka ia merupakan tempat pertama yang Allah jadikan untuk beribadat kepada Allah. Tempat pertama. Sebelum ia berlaku Masjid Haram, Masjid Aqsa, 40 tahun selepas itu. Maka diikuti dengan Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi. 3 masjid yang disebut pahala-pahala berganda, iaitu Mekah 100,000, Madinah 1,000 dan Baitul Maqdis 500. Baitul Maqdis salah satu daripada tempat yang menjadi polemik dunia. Kenapa? Ia menjadi satu signifikan kepada umat yang paling kuat.
dan satu signifikan kepada sejarah yang paling arif, paling lama. Kerana di situ berkumpul semua jasad para Nabi. Bermula jasad Nabi Allah Ibrahim AS. Sehinggalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yaqub, Nabi Ayub, Nabi Yusuf. Dan hampir kebanyakan Nabi dikebumikan di Baitul Maqdis. Sehingga disebut sebagai Ardul Anbiya. Bumi kepada para Nabi. Selain daripada Mesir disebut Ardul Anbiya. Tapi Ardul Anbiya Mesir lebih pada nisbah perjuangan Nabi. Ardul Anbiya di Filastin ini ialah tempat di mana para Nabi dikuburkan. Hatta Nabi Allah Yaqub AS mewasiatkan pada Nabi Yusuf supaya dikuburkan di Baitul Maqdis. Maka Nabi Yusuf melakukannya. Bahkan Nabi Yusuf juga mewasiatkan supaya dia juga dikebumikan di Baitul Maqdis. Walau mula-mula dikebumikan di Mesir, kemudian dipindahkan ke Baitul Maqdis. Maka ini kita katakan sejarah umum Baitul Maqdis. Baik, Baitul Maqdis, kata Nabi SAW kepada Auf bin Malik, wahai Auf, ada 6 perkara yang berlaku sebelum berlakunya kiamat. Maka Nabi sebut antara 6 perkara itu ialah Fathu Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis. Baik, pembukaan Baitul Maqdis ni tuan-tuan, pertama berlaku pada zaman Umar Khattab. Dan yang kedua berlaku pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang ketiga akan berlaku pada zaman kita. Tetapi bila Salahuddin Al-Ayyubi membuka Baitul Maqdis, akhirnya diambil balik selepas beratus tahun diambil balik oleh orang kafir. Dalam Perang Dunia yang pertama, Perang Dunia yang kedua. Sehingga diberikan tapak itu pada Yahudi pada tahun 1947. Dan mula Yahudi memperbesarkan istitan atau penempatan, settlement dia secara meluas daripada 25% kepada 75%. Akhirnya hampir 80% hari ini bumi Palestin telah dirampas, dijajah, dijarah oleh orang Yahudi. Umat Islam cuma tinggal 20% atau mungkin kurang. Tinggal di kawasan Dufah Gharbiyah, tepi barat, Baitul Maqdis dan Gaza. 3 kawasan utama. Yang lain semua diambil. Asqalan atau disebut Asdod telah diambil oleh mereka. Demikian juga kita katakan Baitul Laham ataupun disebut juga sebagai Urshalim, Jerusalem telah juga diambil. Membentuk kawasan Jericho dan juga kawasan ibu kotanya. Semuanya diambil. Yang mereka jadikan negara ibu kota Yahudi Tel Aviv. Maka tuan-tuan sekalian, antara tanda kiamat, dia dah berlaku, dia akan berlaku lagi. Apa dia? Pembukaan Baitul Maqdis. Kita yakin, kita percaya insya-Allah terdekat Baitul Maqdis akan kembali dibuka. Di sana ada satu hadis yang menyebut akan dibuka Baitul Maqdis, kata Nabi SAW, sehingga pokok dan batu berbicara, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, di belakangku Yahudi, maka bunuhlah dia. Berarti dalam hadis ini menyebut tentang Yahudi akan menguasai Baitul Maqdis. Kemudian orang Islam akan membunuh Yahudi tersebut. Sebab itu Yahudi, kerana takutkan kepada kekalahan mereka, apa mereka buat? Mereka cuba membunuh semua orang Islam. Khususnya di Baitul Maqdis dan khususnya di Palestin. Kerana mereka tahu nasib mereka akan berakhir dengan tangan orang Islam di situ. Sebab itu mereka bunuh daripada kecil lagi. Dan mereka tidak pernah condemn waktu mereka membunuh puluhan ribu, hampir 30,000 kanak-kanak. Mereka tak condemn benda tu. Walaupun seluruh dunia condemn pembunuhan kanak-kanak, pembunuhan wanita, pembunuhan orang tua, pembunuhan orang tak bersalah, orang yang tidak bersenjata. Tapi bagi Yahudi, mereka yakin dengan kesudahan mereka akan berakhir dengan tangan orang Islam. Sebab itu mereka punya takut. Sebagaimana apa yang ditakuti oleh Firaun, bahawa kesudahan kerajaannya pada seorang lelaki Bani Israel. Dan dia membunuh semuanya. Tapi Yahudi tak belajar daripada Firaun. Dia cuba membunuh semua orang Islam. Dia tetap jatuh dan kalah. Sebagaimana Firaun cuba membunuh semua bayi-bayi lelaki supaya dia tak jatuh dan kalah. Tapi dia tetap jatuh dan kalah. Bukan seluruh isi bala tenteranya. Dan sejarah akan berulang. Dan umat Islam yang akan melakukan sejarah kemenangan ini. Dan yang kelima, yang keenam, di antara tanda-tanda kiamat yang telah pun berlaku, dipanggil mautani kaku'asil ghanam. Mati seperti penyakit kambing. Bila kita sebut ku'as, itu penyakit kambing. Apa maksud penyakit kambing? Bila Rasulullah SAW menyatakan di antara tanda kiamat itu, mautan ya'khudhu fikum kaku'asil ghanam. Akan berlaku kematian sebagaimana kematian yang berlaku kepada kambing. So, ku'as ialah sejenis penyakit yang menimpa kambing. Ku'as. Penyakit tadi dia kat hidung, dia akan mula lendir keluar
Kalau kita hari ini sesama, dia keluar sesama tadi sehingga menyebabkan kematian. Dan itulah alamat ta'un dan alamat wabak-wabak yang semua ada hari ini. Kita kan baru sudah melalui COVID. Bagaimana tanda COVID? Hidung berair. Bila hidung mula berair tanda. Itu dipanggil kuas, iaitu penyakit kambing asalnya. Penyakit ini kalau kena kat kambing dia akan mati semua serentak. Maka kata Nabi SAW akan berlaku kematian umatku, kematian serentak. Mereka ini terkena seperti penyakit kambing, wabak kambing. Atau ini kita panggil wabak, wa imma ta'un, wa imma corona, wa imma apa pun wabak. Dan ia berlaku pertama-tama pada zaman Umar Khattab pada tahun ke-18 Hijrah. Ia satu kawasan yang dikenali sebagai Amwas yang menyebabkan ramai sahabat meninggal, termasuk Abu Ubaidah Al-Jarrah, termasuk Muaz bin Jabal, termasuk sahabat-sahabat yang ramai di situ yang menyaksikan kematian yang melibatkan umat Islam seluruhnya seramai 25,000 orang. Tekan COVID pun kan kita dah isi berapa puluh ribu mati. Ini ta'un yang pernah berlaku di Amwas membabitkan 25,000 orang mati. Yang setiap hari hampir 1,000 jenazah disolatkan. Ini adalah tanda kiamat yang Rasulullah sebut akan berlaku. Dan wabak ini akan terus menjadi satu penyakit. Bentuk kematian beramai-ramai umat akhir zaman. Kemudian Rasulullah SAW menyebut di antara tanda yang ketujuh. Tanda-tanda kecil ialah kepelbagaian fitnah yang berlaku. Tuan-tuan bila kita sebut fitnah, apa tu fitnah? Fitnah yang menjadikan agama ini hilang pegangan. Seperti riba, seperti rasuah, pakaian yang haram, hiburan yang haram, seperti pergaulan yang haram. Ini semua adalah fitnah. Kita nak jaga agama di zaman fitnah ni susah. Kerana hiburan yang haram itu bukannya tertutup di rumah. Dia terbuka, semua orang dapat tengok. Hari ini kita nak lari daripada sistem riba, sukar. Kerana sistem riba menaungi semua sistem ekonomi. Hari ini kita nak lari daripada rasuah juga sukar. Kerana sistem rasuah menjadi mendasari sistem tender, sistem projek dalam mana-mana negara. Cuma rasuah itu pelbagai bentuk. Ada bentuk duit, ada bentuk kita katakan secara arahan kuasa dan sebagainya. Maka zaman fitnah ini kalau kita buka TV pun susah. Dan hari ini pakaian-pakaian haram berleluasa. Kalau pakaian-pakaian yang haram akhirnya membabitkan orang baik. Kadang orang tu baik tapi pakaian-pakaian yang haram dengan nipisnya, dengan ketatnya, menjolok matanya. Kalaupun menutup aurat tapi keinginan untuk menzahirkan diri tu kuat. Dulu tuan-tuan, diorang tutup aurat dengan tujuan untuk menyorok diri mereka. Hari ini, dia tutup aurat, tujuan menzahirkan dirinya. Akhirnya kita tak jadi pelik kalau ada orang pakai purdah tapi duduk bergedik, menari depan TikTok. Ada yang pakai purdah tapi tunjuk, ajak sembang, lelaki sembang tanpa segan silu. Kadang-kadang dia berstatus isteri. Kadang-kadang dia mungkin berstatus bujang tapi ajak sembang secara jadi fitnah. Ialah mungkin kadang-kadang dia pun elanglah sikit dengan sikit selawat Muhammad, sikit tazkirah. Tapi realiti dia bercakap lelaki secara bebas. Dan tanpa segan silu. Bagaimana seorang perempuan boleh sembang dengan semua lelaki? Tidak akan ditakut tentang kejahatan-kejahatan yang berlaku. Tapi tak takut. Ini kita kata zaman kita macam kalau zaman kita melihat wanita bila pakai tudung, mereka ialah orang-orang yang cuba menjarakkan pergaulan dengan lelaki. Ni kita nak cakap dia pun tak layan kita. Nak pergi Minang, jumpa mak terus. Hari ni tuan-tuan saya terbuka yang saya katakan sebahagian dia tengok TikTok hari ni. Pakai yang wanita itu bagus. Tapi cara dia nak bergaul semua lelaki. Dengan berani. Kadang-kadang dia dah berstatus bini orang. Walaupun ada kata-kata bagus, jangan ngorak saya dah bini orang. Tapi kita mendedahkan percakapan yang sembang. Allahumma illa kalau dia bercakap tentang ilmu yang betul, okey. Kita kata ni sembang-sembang. Tengah malam, 12 malam. 1 pagi. Ini fitnah sah. Dan fitnah ini yang melanda sebagai salah satu tanda kiamat. Sebab itu kata Nabi SAW dan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menyatakan. Badiru bil a'mal. Fitanin kaqita'il lailin muslim. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Cepat-cepatlah beramal sebelum datang satu fitnah. Seperti kegelapan malam. Kegelapan malam. Seorang itu paginya beriman, petangnya kafir. Petangnya beriman, paginya kafir. Mereka menjual agama untuk mendapat habuang dunia.
Kau tak sanggup jual agama tak dapat habuan dunia. Maka inilah fitnah yang melanda. Dan yang ke-8, antara tanda kecil, iaitu wujudnya saluran satelit. Oh, saluran satelit yang antara tanda yang Nabi beritahu ya. Nabi taklah beritahu direct satelit. Kalau Nabi sebut direct satelit, orang tak apa benda satelit zaman tu. Kita tahu bila dish ataupun parabola wujud. Sehingga dapat mengambil siaran luar negara. Hari ini dengan internet, sistem Netflix. Atau offline pun dapat mengambil siaran-siaran luar. Ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah bin Yaman. Rasulullah menyatakan, la yushikanna an yusabba alaikum asyar minas sama' hatta yablugha al-fayafi. Qala qila wa mal fayafi ya Aba Abdullah? Qala al-ardul al-qafas. Al-ardul qafru. Maksudnya, kata Huzaifah bin Yaman, satu hari nanti akan datang kejahatan daripada langit sehinggalah sampai ke kampung-kampung pedalaman. Kayak Fayafi. Lalu ditanya kepada apa itu Fayafi? Fayafi kita rujuk kepada kampung-kampung pedalaman, ulu-ulu pueh, sampai kampung-kampung di tengah padang pasir. Kata Huzaifah bin Yaman, al-ardu qafr. Bumi-bumi yang tandus kering kontang. Kata bila sebut al-ardu al-qafas, iaitu siaran yang boleh sampai ke tempat paling dalam sekali. Bila disebut dalam hadis yang disebut oleh Huzaifah bin Yaman, dia berkata, Huzaifah dia bukan isyihad dia, pasti datang daripada baginda SAW. Ini hadis mauquf nama dia. Dia maknanya daripada Nabi SAW. La yushikanna, akan berlaku an yasubba alaikumus syar minas sama' hatta yablughal fayafi. Akan berlaku satu zaman kejahatan itu akan jatuh dari langit sehingga sampai ke pedalaman-pedalaman. Tentang kejahatan apa yang turun dari langit? Kalau ia bukannya siarang-siarang yang pelbagai. Cerita-cerita yang macam-macam. Sehingga hari ini tuan-tuan sekalian, saya katakan, normalisasi maksiat itu begitu menakutkan kita. Kadang-kadang dalam satu majlis bercampur halal dan haram. Ini dalam majlis kahwin. Yang menyanyi-menyanyi. Yang baca doa. Yang tazkirah. Yang bergolek pun, yang bergelek pun bergelek. Yang kadang minum arak pun ada. Campur ni. Kenapa? Ini ada kekeliruannya. Sehingga kita ini majlis ni, saya ikut Islam, tak ikut Islam. Nak kata tak ikut Islam, ada baca doa. Ada tazkirah. Nak kata ikut Islam, ada menyanyi. Ada gondol. Ada bergelek. Ada sekian-sekian. Jadi, keliru. Ya. Normalisasi maksiat kesan daripada pengaruh-pengaruh filem-filem daripada satelit yang berbagai negara ni. Akhirnya kita dah rojak dah. Dah bercampur aduk maksiat dengan ketaatan. Yang ke-9. Di antara tanda-tanda kecil yang dah berlaku. Tetapi bila kita sebut kecil, bukan maksudnya benda tu kecil je. Benda tu besar. Tapi nisbah bagi tanda kiamat ia masih digelar sebagai tanda kecil. Iaitu perbalahan umat Islam. Bila Rasulullah menyatakan, la taqumus sa'ah hatta taqtatila fi'atani azimatan yakunu bainahuma maqtalatun azimatun wa da'wahuma wahidatun. Kata baginda SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak akan berlaku kiamat sehingga berperang dua kelompok umat Islam. Sehingga berlakulah kematian yang ramai sedangkan seruan mereka sama. Apa dia perang tersebut? Namanya peperangan Siffin. Tetapi peperangan Siffin, satu peperangan yang berlaku berhampiran dengan Kufah dan Karbala. Antara tentera Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka berkumpul bala tentera Sayyidina Ali seramai 120,000 dan Muawiyah seramai 90,000 orang berperang. Sehingga terbunuh ketika itu ialah 12,000 orang. Satu jumlah yang besar. Umat Islam berperang sesama mereka. Dan apa yang berlaku ini telah disebut oleh Nabi SAW yang berlaku pada tahun, saya menyebut pada tahun 36 Hijrah. Yang merupakan salah satu daripada tanda kiamat. Bukan orang Islam perang orang kafir, tapi perang sesama. Dan cerita orang Islam berperang sama orang Islam itu berlangsung. Kita termasuk di Sudan. Sudan kita tahu hari ini di antara tentera kerajaan dengan tentera dipanggil Ad-Da'mus Sari. Ataupun tentera dipanggil unit khas. Yang dibiayai oleh beberapa buah kerajaan luar. Untuk menghuru-harakan Sudan.
yang diwakili oleh tentera-tentera umpahan daripada Colombia, daripada Mali, daripada seluruh dunia, diupah untuk membunuh sehingga mereka menyembelih orang Islam. Tetapi mereka juga berkata Allahu Akbar. Mereka juga Islam secara umumnya. Mereka juga sebut bismillah, alhamdulillah kita dah menang. Maka apa yang berlaku di Sudan hari ini begitu dahsyat. Asalnya tuan-tuan, konflik di Sudan ini lebih pada untuk mengalih perhatian umat Islam, iaitu konflik yang berlaku di Gaza. Biar orang Islam tengok Sudan. Tapi Allah Ta'ala telah menunjukkan segala perancangan itu gagal. Umat Islam tetap melihat konflik yang berlaku di Gaza. Tapi sekarang bila konflik Gaza agak kendur, maka kita hari ini melirik kepada Sudan. Apa yang berlaku di Sudan? Daripada bermula dengan rakyatnya menjatuhkan kerajaan Omar Bashir. Dan Omar Bashir dia pun buat satu kumpulan elit tentera untuk melindungi dia. Kemudian disokong oleh negara-negara luar. Beberapa buah negara Arab yang ingin pengaruhnya. Maka untuk kuatkan tenteranya, maka dia ambil tentera upahan. Dipanggil Murtazikah di seluruh dunia. Untuk berperang melawan tentera rakyat Sudan sendiri. Sehingga hari ini berlaku kepungan terbesar yang membabitkan 10 juta orang yang sudah terpaksa meninggalkan rumah mereka. Puluhan ribu dibunuh dan disembelih. Dan banyak video-video yang disebarkan. Tapi sana wartawan tak boleh masuk. Tapi macam mana tahu? Ini kumpulan Da'mus Sari, kumpulan yang dibiayai oleh kerajaan luar ini. Dia tunjuk video disembelih orang, dibunuh orang. Dengan jumlah yang besar. Dia pergi masuk hospital, ditembak semua di hospital tu. Anak-anak, wanita, dia tak peduli. Dia sembelih satu persatu. Ia satu jarimatun basyah, kekejaman yang di luar nalar kemanusiaan. Tapi saya katakan ceritanya ni juga Islam. Cuma dalam kisah kita sebut tanda kiamat ini berlaku pada perang Siffin. Kita cuma kembangkan plot ini bahawa ini akan berlaku umat Islam perang orang Islam. Sebagai satu daripada tanda kiamat. Dan yang ke-10, yang terakhir pada pagi ini yang kita bicarakan. Kita sebut tandanya 131. Tapi kita akan terangkan insyaAllah walaupun tidaklah sedetail sekadar huraian 3 hingga 5 minit bagi setiap satu tanda, tapi cukup untuk kita supaya saya katakan tidak dimanipulasi daripada orang-orang yang cuba memberikan sentimen. Ini tanda kiamat. Ini tanda kiamat tanpa dalil dan bukti. Ialah zahirnya golongan Khawarij. Tentang golongan Khawarij apa dia? Satu kelompok yang wujud pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun asas Khawarij ini sudah pun berlaku pada zaman Nabi SAW, itu kelompok yang mengkritik Rasulullah. Mengatakan Nabi tidak adil dalam pembahagian. Kelompok ini benihnya yang berlaku pada zaman Rasulullah yang dipimpin oleh Zulkhuwailisah. Dia yang memimpin untuk mempertikaikan keadilan Rasulullah dalam pembahagian ghanimah harta perang. Daripada kelompok ini kata Rasul lahir golongan yang disebut sebagai Khawarij. Kelompok ini, mereka ini disebut oleh Nabi SAW, yakhrujuna akhiraz zaman qaumun ahdasul asnan sufaha'u ahlam yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqihim yaquluna man min qawli khairil bariyah yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Akan keluar di akhir zaman satu kaum, kelompok-kelompok muda yang bodoh, yang tidak punya ilmu. Mereka membaca Quran sekadar melalui halqam mereka. Mereka menyebut kata-kata Al-Quran dan hadis, tapi mereka tidak faham maknanya. Mereka keluar daripada agama ini. Ini keluar daripada pengamalan agama ini sebagaimana keluarnya panah daripada busurnya. Di mana kelompok ini secara tersusun mereka keluar selepas Sayyidina Ali dan Muawiyah bersetuju untuk mengadakan majlis tahkim, majlis pengadilan. Dan tahkim tersebut, keputusan tadi tidak disokong oleh orang-orang Khawarij. Menyebabkan orang Khawarij, dia tak setuju dengan tahkim, mereka mula melancarkan gerakan memusuhi Sayyidina Ali, bukan memusuhi Muawiyah, dan memusuhi semua sahabat Rasulullah termasuk Amr bin Al-As. Akhirnya mereka merancang membunuhnya. Mereka berjaya membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka tak berjaya membunuh Amr bin Al-As kerana Amr telah menggantikan orang lain untuk salat subuh. Kerana dia punya konspirasi mereka ialah membunuhnya waktu salat subuh. Maka orang lain yang ganti ni mati kena bunuh. Dan Muawiyah terkena sisinya. Tidak sampai mati. Maka bermulalah kelompok ini membentuk kelompok yang menentang orang Islam sendiri. Musuh utama mereka orang Islam sendiri. Sebab itu kita lihat ISIS sebagai contoh. Kelompok-kelompok yang
ada dalam dunia Islam yang ianya diwujudkan dalam negara Islam. Waktu Iraq berperang, waktu Yaman berperang, mana-mana negara Islam berperang, even di Syria berperang, akan ada kelompok ini. Kelompok ini ditaja oleh negara-negara kafir. Tapi dia punya target dia ialah bunuh Islam. Kononnya orang ini tak ikut Quran dan Sunnah. Lalu mereka mengkafirkan orang Islam. Mereka tak lawan orang kafir secara terang-terangan, mereka lawan orang Islam secara terang-terangan. Mereka mengkafirkan sahabat. Mereka mengkafirkan semua yang tidak ikut mereka. Dan syiar mereka ialah mengkafirkan semua orang. Cara mereka kafir dengan maksud mereka menghalalkan darah orang ni. Bukan mereka sebut sekadar kafir-kafir gitu je. Kafir dengan cara menghalal darah. Dan mereka memang merancang untuk membunuh. Kata dia beza. Kalau ada orang kata orang tu tak betul, salah. Tapi dia tak ada rancang nak bunuh, dia cuma sebut pendapat. Khawarij ni satu kelompok yang mereka berfikir untuk membunuh lawan mereka. Kalau mereka punya kesempatan, mereka pasti bunuh. Sebab mereka ni ada senjata dan mereka akan cuba memiliki senjata. Dia berbeza dengan kita berlawan pendapat, kita tak mengkhawarij. Tetapi tindakan sehingga membunuh orang Islam. Bahkan kecenderungan mereka membunuh orang Islam lebih kuat daripada kecenderungan mereka membunuh orang kafir. Ini golongan-golongan khawarij. Moga Allah melindungi kita daripada kelompok ini. Baik, ini 10 sebab atau 10 tanda. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, iaitu pada kuliah pada 12 dan 11 insya-Allah, pada tanda-tanda kiamat yang ketiga kita akan sentuh lagi 10 tanda-tanda kecil yang sudah pun berlaku pada zaman kita ini. Kenapa? Supaya jelas. Inilah dia apa yang diberitahu oleh Nabi SAW yang akan berlaku. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.